Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panel Ketua. Saya mulakan dengan sepotong ayat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan, ditegaskan lagi sekali. Setiap kesusahan dan kepayahan yang kita hadapi, Allah akan permudahkan kerja kita sekiranya kita bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya merafak sembah menjunjung kasih di atas titah Diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong sempena istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal kelima Parlimen ke-15. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua kerana diberi peluang untuk membahaskan usul menjunjung kasih atas titah Seri Paduka Baginda. Puan Yang di-Pertua, dalam perbahasan selama lebih kurang 10 minit ini, saya ingin mengikat 4 tajuk yang nampak berbeza tetapi hakikatnya berkongsi satu akar. Kesejahteraan rakyat, ketelusan keputusan kerajaan dan amanah negara. Bagi kita menguruskan amanah ini untuk negara. Petani terhimpit dengan makanan yang terjejas buat masa ini kerana potongan yang sangat tidak seimbang. Isi rumah tidak seimbang pendapatan dan belanja stabiliti sosial dan goyah pada ketika ini. Sempadan negara dipersoal kedaulatan tercabar. Puan Yang di-Pertua, masalah petani, kos input meningkat, harga tidak seimbang, risiko bertambah. Saya mulakan dengan masalah petani dan pesawah. Mereka ini bukan sekadar pengeluar hasil tetapi penjaga keterjaminan makanan negara. Namun realitinya ramai petani bekerja keras tapi pulangan tidak setimpa dengan risiko. Kita pun makan padi kerana jasa-jasa mereka ini. Jadi kita harus pertekankan Puan Yang di-Pertua. Di lapangan apa yang berlaku sekarang? Kos naik, hasil tak menentu. Tetapi harga peringkat pesawah tidak bergerak seiring. Tambahan pula cuaca yang ekstrim dan serangan perosak menambah ketidakpastian. Kita dipahamkan potongan harga padi sekarang sehingga 65%. Jadi apa yang petani nak makan hanya 35% pulangan kepada mereka daripada keseluruhan yang dijanakan oleh mereka. Saya pernah tekankan bahawa pesawah yang hasilnya sekitar 4 hingga 5 tan sehektar pun sukar menambung kos operasi. Maka isu ini mesti dilihat sebagai isu survival petani dan juga isu survival kita. Sekiranya isu orang tak nak, kita nak import, orang tak nak ekspor padi daripada negara luar kepada kita, kita mengharapkan mereka inilah yang akan membantu kita mendapat makanan ruji kita setiap hari. Persoalan saya kepada kerajaan, apakah langkah kerajaan untuk memastikan harga jualan padi lebih sepadan dengan kos input pertanian, bukan sekadar reaksi bermusim? Adakah kerajaan bersedia melaksanakan pelan berfasa untuk memastikan harga lantai yang lebih realistik selari kos pengeluaran semasa? Apakah usaha kerajaan untuk mengurangkan kos input pertanian seperti subsidi baja, benih dan kawalan harga racun? Harga ruang manipulasi orang tengah mesti ditutup. Bagaimana kerajaan memastikan kebajikan pesawah terus terjaga menghadapi cuaca ekstrim dan serangan perosak? Yang dikatakan potongan 65% ini adalah manipulasi orang-orang tengah dalam sistem penjualan padi daripada pengeluar-pengeluar daripada petani-petani pesawah kepada mereka yang menjadi orang tengah untuk mengedar, memproses padi ini. Bagaimana kerajaan memastikan kebajikan pesawah terus terjaga dengan cuaca yang tidak menentu di kala ini dan juga serangan makhluk perosak? Adakah wujud skim mitigasi risiko yang benar-benar cepat dan telus? Cadangan saya tegaskan adalah semakkan semula harga lantai secara berperingkat kepada aras yang lebih munasabah. Perluaskan subsidi input pertanian, baja, benih berkualiti dan juga racun. Tetapi berasaskan data, audit dan ketelusan agihan. Perkenalkan harga siling input tertentu untuk mengelakkan manipulasi orang tengah dan galakkan industri input ketempatan. Baja organik dan benih tahan lasak supaya petani tidak sentiasa menjadi mangsa harga import. Tengok juga peranan MADA dan juga peranan Pharma yang kadang-kadang mereka ini juga menyalurkan benih-benih yang tidak berkualiti. Jadi kita harap pihak-pihak berkuasa terus
bertindak tegas ke atas pihak-pihak orang tengah, termasuk kartel-kartel pemprosesan padi ini. Puan Yang di-Pertua, saya nak menekankan juga tentang isi rumah dan pendapatan dan juga perbelanjaan yang tidak seimbang ini. Saya beralih kepada isu kedua, iaitu isu ekonomi isi rumah. Rakyat di luar tidak bercakap tentang angka makro, mereka bercakap tentang dapur mereka. Bulan ini cukup tak? Masalah pokok yang semakin ketara ialah pendapatan tidak seiring perbelanjaan. Kos makanan, sewa rumah, ansuran, pengangkutan, pendidikan, anak dan kos kesihatan meningkat. Tetapi bagi ramai keluarga, pendapatan jalan setempat. Kesannya, apabila ramai isi rumah hidup daripada gaji ke gaji, komitmen tetap membesar. Ruang simpanan mengecil, hutang kecil dan skim bayaran tangguh jadi penampan. Tetapi itu menambah risiko kewangan keluarga. Soalan saya, apakah ukuran sebenar kerajaan untuk menilai tekanan kos hidup isi rumah mengikut realiti setempat, bandar, pinggir dan juga luar bandar, bukan purata nasional semata-mata? Apakah plan praktikal kerajaan untuk menutup jurang wage cost gap ataupun jurang gaji, terutamanya bagi sektor pendapatan rendah dan pekerjaan tidak formal? Soalan seterusnya, apakah langkah tegas untuk memperbaiki punca kos makanan? Adakah rantaian bekalan logistik, kartel, monopoli ataupun keterisan penguatkuasaan? Bagaimana kerajaan melindungi isi rumah? Fokus penambahbaikan struktur, pendapatan, produktiviti dan kos hidup, bukan sekadar bantuan sementara. Dasar meningkatkan pendapatan yang ada KPI, kemahiran, mobiliti pekerjaan dan insentif yang benar-benar mengangkat gaji, bukan sekadar menambah jawatan gaji. Puan Yang di-Pertua, bila isi rumah tidak seimbang, maka ia bukan sekadar isu ekonomi, ia isu kesihatan mental, isu kualiti pendidikan anak dan isu keselamatan sosial, yang mana kita lihat sekarang rumah tangga berantakan, pembunuhan berlaku di merata-rata. Begitu juga dengan bipolar mental disorder berlaku di mana-mana sekarang ini, iaitu sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Jadi kita lihat pada ini, kita harap pihak kerajaan dapat menumpukan bahawa kos isi rumah ini adalah penting, ataupun standard of living ini juga perlu dipertingkatkan supaya kita boleh mengawal perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, seperti mana gangguan emosi dan sebagainya. Masalah yang saya nak sentuh yang kedua, Puan Yang di-Pertua, yang ketiga berkenaan dengan perolehan yang melibatkan Kementerian Kewangan. Reka Pendang. Ya. Berkenaan mental disorder tadi. Apa pandangan Pendang berkaitan dengan sekali ada diagnostik, sekali tak ada diagnostik? Apakah itu termasuk dalam mental disorder? Mungkin dengan istiqarah banyak kot. Jadi dia dapat istiqarah tu, masa dia istiqarah yang pertama tu dia dapat kata kena laksana. Lepas tu dia buat pula istiqarah yang kedua, mungkin dapat ilham kata tak boleh laksanakan. Jadi dalam masa yang pantas dia boleh bertukar. Sekejap tidak. Maknanya preparation tu memang tak ada plan lah, master plan untuk prepare berkenaan dengan diagnostic test ini. Jadi okey, saya nak terus kepada isu sempadan, iaitu isu sempadan Sabah Kalimantan, kedaulatan negara, ketelusan, rundingan dan accountability kepada Parlimen. Saya ingin membangkitkan perkara ini sebelum ini dengan isu yang sangat hangat dan sangat-sangat sensitif, isu berkaitan sempadan darat Malaysia-Indonesia, khususnya di sektor Sabah Kalimantan Utara, termasuk Pulau Sebatik dan Nunukan. Baru-baru ini media melaporkan bahawa Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia BNPP, Komjen Polis Makruzi Rahman memaklumkan dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya 2 DPR Indonesia di Senayan bahawa 3 kampung di Nunukan, Kabung Galor, Lepaga dan Tetaga, sebahagian wilayahnya kini berada di bawah pentadbiran Malaysia susulan peralihan garis sempadan. Dalam laporan ini, laporan yang sama juga menyebut, beliau turut menyatakan Indonesia memperolehi tambahan keluasan wilayah sekitar 5,207 hektar dan merujuk pemeteraian memorandum persefahaman pada mesyuarat bersama Indonesia Malaysia ke-45 di Pulau Sebatik pada 18 Februari 2025, termasuk menyebut titik sempadan seperti B2700, B3000 dan kawasan Simantipal kira-kira 127 hektar di Pulau Sebatik disahkan kekal dalam wilayah Indonesia. Bila perjanjian ini dibuat? Bila dibawa ke Kabinet dan bila dibawa ke Parlimen dan bila dibawa ke Majlis Raja-Raja untuk yang di-Pertuan Agong diluluskan? Tak ada kita dengar.
Okey? Okey, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ya, silakan. Rekas kebetulan PMX pun ada. Ni saya dah nak habis ni. Saya setuju pendang bahawa kalau Batu Putih kita adakan RCI, isu dudukan yang hilang 5,000 hektar ini juga perlu diadakan RCI. Apa pandangan Yalah. pendang? Terima kasih. Kita bandingkan kalau standing order, RCI Pulau Batu Putih itu kecil ya, Speaker, pun kita standing riuh order. seluruh Malaysia sampai buat 36, RCI. Yang ini 12. perkara yang besar. Pendang 36 12. Pasal apa pula nak buat? Mana-mana Kalau saya ahli- sedang membahaskan yang ni. Standing order. Dah, Mana-mana unity ahli mana? yang Tim A ke mengeluarkan B ke C kenyataan ni? yang Yang berhormat, dia bukan nak celah. Dia bangkitkan peraturan bersyarat. ya, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa had dan kebasan bagi kesalahan itu. Saya rujuk kepada Harian Metro 5 hari lalu dengan tajuk PM nafi lebih 5,000 hektar tanah diserah kepada Indonesia. Jadi saya minta pendang tarik balik. Itu kenyataan yang tidak berasas. Dia ya Saya keliru. minta tarik balik. Itu sudah siarkan dalam surat khabar PM sudah nafi. Tak ada hal begitu berlaku. Ini Samalah fake news. surat khabar. Jangan bawa fake news dalam parlimen. Samalah Saya minta soal tarik balik. Saya minta tarik Ni balik. saya tanya. Yang Amat Tak ada, Berhormat itu Perdana Menteri bukan ada satu. sini. Itu bukan tanya, itu satu tuduhan. Cakap nak buat RCI, itu bukan tuduhan kah? Kalau tanya betul-betul, ini surat khabar sudah lapor, ini tidak berlaku. PM sudah nafikan, saya minta pendang. Be a gentleman, tarik balik. Jangan buat tuduhan tidak berasas dalam parlimen. Ini besar. Okey, Yang Berhormat Kampa, point taken. Pendang sila buat penjelasan atau tarik balik apa yang... Mike. Kebetulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada depan saya sekarang. Ini persoalan yang dibangkit ini melibatkan sovereignty tahu. Maruah negara dan dignity. Makna kedaulatan dan maruah negara. Jadi kita perlu bincang. Kabinet bawa ke parlimen, pergi kepada PM adakah sudah perkara ini telah nafi, tak dibuat? berlaku apa kena bincang. Tak ada apa-apa yang berlaku. PM nafi lebih 5,000 hektar tanah diserah kepada Indonesia sebagai pampasan 3 kampung masuk Malaysia. Ini hal tak berlaku. Jangan nak main pusing sini, pusing sana, tanya ini, tanya itu. Buat soalan, nak buat tuduhan tak berasas. Saya minta pendang, tarik balik tuduhan ini. Ini tak berlaku. Saya tak tarik balik. Sebab apa? Ini adalah suara khabar daripada Indonesia yang melaporkan berbeza Hal dengan ini tak kenyataan. berlaku langsung. Yang Berhormat Kampa, sila duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat Mike. Jadi pada 23 Januari saya tak pakai mic pun dah. Pada 23 Januari 2026, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Seri Atta Jesok Korup menegaskan rundingan penandaan dan pengukuran OBP dibuat secara harmoni dan tidak bersandarkan prinsip timbal balik, pampasan atau untung rugi serta menyebut asasnya berlandaskan instrumen seperti Boundary Convention 1891, Boundary Agreement 1915 dan Boundary Convention 1928 selain koordinat geospatial yang tepat. Kemudian pada 24 Januari 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada di depan saya sekarang ini menyangkal laporan bahawa Malaysia menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan. Dengarlah bagi habis dulu. Laporan mana? Bila tak itu? Saya ada Bagi ni. laporan Januari 24. Dengarlah saya nak... Ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Kampa, biarkan Yang Berhormat Belajar dululah pasal Menteri baru untuk pertama menjawab. penggal jadi ahli parlimen ni. sila Tengok gulung. terkam macam dengan... Yang Berhormat tak... Ya, saya Sila nak habis nak gulung dah. Okey, baik. Okey, sebab itu, pada 26 Januari, saya nak tanya, pampasan tanah, pada masa yang sama menyebut Malaysia akan berunding secara baik mengenai isu pampasan tanah tersebut dalam masa terdekat. Pada 26 Januari 2026, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Asad pula menyatakan persempadanan darat Malaysia-Indonesia masih dalam rundingan dan menyebut isu di atas peta dan the underground boleh berbeza serta keputusan muktamad belum dicapai. Itu yang kita nak bangkit ni. Tapi apa ni, apa nama Kalau Kampa ni, keputusan tak apa, tercapai, dia apa nak buat faham apa Asia dia ini benda itu yang kata berlaku ni. menggadai kedaulatan. Yang Berhormat Kampa, sila duduk. Minta
kebenaran. Kalau saya bagi, bagilah. Tak bagi, tak bagilah. Tapi saya tak bagi Okey, masa baiklah, tutup lah. tambahan. Okey, Sudah, lain. Inilah yang menyebabkan rakyat keliru, poin Petua. Naratif bercampur-campur. Tetapi isu yang disentuh adalah isu paling asas, kedaulatan wilayah. Maka saya mahu kerajaan menjawab dengan jelas, teratur dan berfakta, bukan sekadar kita berunding dengan baik. Persoalan yang wajib dijawab oleh kerajaan, jaminan kedaulatan, adakah berlaku kehilangan wilayah? Khususnya apabila Indonesia sendiri memaklumkan mereka memperolehi tambahan kawasan sekitar 5,207 hektar. Yang mana yang betul? Asas teknikal. Yang kedua, saya nak kerajaan menjawab. Asas teknikal dan perundangan MOU 18 Februari 2025. MOU ini Memorandum of Understanding, dia tak ratified. Kalau agreement dia bundling. Kerajaan menyebut asasnya melibatkan instrumen seperti Boundary Convention 1891, Boundary Agreement 1915, Boundary Convention 1928 dan koordinat geospatial. Soalan saya, apakah technical basis dan legal basis yang digunakan dalam MOU bertarikh 18 Februari 2025 dan adakah dokumen tersebut dibentangkan atau diteliti parlimen sebelum dimeteraikan? Yang ketiga, soalan perlu dijawab. Maksud sebenar pampasan dan kepada siapa? Menteri menyebut rundingan tidak bersandar pampasan, tetapi Perdana Menteri menyebut akan berunding mengenai pampasan tanah. Yang mana? Satu atau pening kita. Jadi apakah maksud sebenar pampasan dalam konteks ini? Pampasan kepada siapa? Kepada negara, kepada komuniti atau kepada pihak tertentu? Dan dalam bentuk apa pampasan kewangan, pertukaran kawasan atau mekanisme pembangunan bersama? Last sekali, not least. Yang berhormat, Mengapa kenyataan rasmi dikatakan bercanggah? Saya tahu saya akan kena balik dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia akan pukul saya. Itu memang style. Tapi saya terima. Sebab saya bangkitkan soalan ini untuk rakyat. Saya nak kena pukul balik pun saya tak ada masalah. Okey. Itu perkara biasa. Masa sudah Mengapa tamat. kenyataan ini rasmi bercanggah? Saya harap ada WhatsApp lah di kalangan menteri supaya mereka buat kenyataan yang agak selaras supaya tidak bercanggah. Jadi bila bercanggah, kami bangkitlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun saya tak apa cerdik macam Yang Amat Berhormat Menteri. Saya nak Kata kena yang sure pukul. pakai Tapi saya WhatsApp tak ada dulu lah. masalah. Jatam. Okey. Yang berhormat Kampa, Tuntutan pembentangan laporan penuh. Yang berhormat masa sudah tamat. Terima kasih Yang berhormat. Sila duduk, masa sudah tamat. Terima kasih. Saya jemput Yang berhormat Kuala Pilah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ada tutup lagi. Assalamualaikum Tisa. warahmatullahi Saya nak ucap terima kasih. Wallahualam. Terima kasih Puan Ibu Ketua kerana memberi peluang saya Assalamualaikum untuk bercakap warahmatullahi wabarakatuh depan Yang dan Amat salam Berhormat Perdana sejahtera. Menteri. Alhamdulillah.